Ha Hazwan, aku on je dengan cabaran kau tu. Meh aku tunjuk macam mana Vinda Deluxe Kitchen Towel memudahkan kerja aku dekat dapur sambil-sambil aku masak laksa Pahang. Jom kita tengok. Dan ini semua adalah bahan-bahannya. Resipi penuh ada dekat caption. Mula-mula rebus ikan dengan garam dan asam keping. Siap rebus, simpan air rebusan dan asingkan tulang dan isi dan kita kisar sampai dia halus. Lepas tu semua bahan-bahan ni kita sangai tanpa minyak dalam kuali dengan api perlahan sampailah dia garing dan jadi macam ni. Jangan terlalu garing, nanti kerisik pula. Lepas tu, banyak pula lepas tu. Kisar bahan-bahan tumis ni, cili kering, bawang merah dan buah keras. Kisar sampai halus dan kita tumis sampai pecah minyak. Tambah sedikit serbuk kunyit. Sambil-sambil tu basuh bersih bahan kondimen dia dan keringkan guna Vinda Deluxe Kitchen Towel. Selamat untuk makanan. Boleh tos air atau minyak dengan kekuatan 3 kali serapan. Satu sheet pun dah cukup. 100% virgin pulp, bebas bahan kimia dan certified dari European Council. Bila bahan tumisan dah pecah minyak, masukkan santan, isi ikan kisar dan air tulang yang kita dah blend tadi. Tapis dulu tau. Tadi kan kita ada sangai kelapa tu kan. Kelapa ni kita blend dengan air rebusan ikan dan kita masukkan sekali ke dalam kuahnya. Lepas tu tambah asam keping dan biarkanlah dia merenes sekejap. And last kali rasakanlah apa yang patut. Suaikan ikut kepekatan yang kita nak dan siaplah kuah laksa Pahang kita. Weh, boleh tahan tebal dan tahan lasak juga Vinda Kitchen Towel ni Nak buat alas periuk panas pun ons je. Bila dah sibuk masak ni macam biasalah mercik lah sana sini. Tapi jangan risau, kita ada Vinda Deluxe Wet Kitchen Towel. Tahan lasap, mudah tanggalkan minyak atau grease. Satu wipe je dah bersih. Ada bawang lemon lagi tahu. Paling best, boleh bilas and boleh guna lagi sampai 8 kali. Dan yang paling penting, dah diuji secara dermatologi and alcohol free. So, jemput makan guys. Ingat, kerja lebih mudah dengan Vinda Deluxe Kitchen Towel. Bye.